Tak sangka, Azla nafi dakwaan Saiful Apek ditahan polis. Isteri sahkan keadaan suami. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Anggota kumpulan senario, Azla nafi dakwaan sahabatnya. Saiful Apek ditahan oleh pihak berkuasa. Tiada, tidak ditahan, itu tidak betul. Tiadalah, elok sahaja. Tidaklah dia kena tahan kerana setahu saya dia elok sahaja tiada apa. Tidak betul rasanya dakwaan itu, ujar Azla. Menurut Azla atau Azla Jaafar, 57, dia tidak tahu mengenai keberadaan Saiful kerana mereka tiada sebarang aktiviti bersama. Pada hari kejadian, kami tiada show bersama hari ini. Mungkin dia ada promosi filem terbaharunya, 6 jilid. Saya pun belum hubungi dia lagi hari ini, katanya. Sementara itu, isteri Saiful, Roslina Abu Hassan, turut mengesahkan bahawa suaminya berada dalam keadaan baik-baik sahaja. Apa yang boleh saya jawab, apa baik-baik sahaja ini? Saya pun tak berani nak berikan sebarang kenyataan sekarang ini. Apa-apa kita tunggu esok ya. Mungkin esok dia akan berikan kenyataan. Katanya, malam tadi. Terdahulu, tular apabila sebuah portal melaporkan mengenai individu yang menyerupai Saiful Apek memakai baju merah jambu dan ditahan oleh 2 anggota beruniform. Bagaimanapun, lokasi dan punca kejadian masih belum jelas.